Mouth wide open like they yawning. Every time they see me they in G-Shock. Homie, this is too far. Assalamualaikum guys. Hari ni aku lagi mancing. Tapi sebelum tu aku nak pergi ambil udang pasir, udang suluh, udang segala udang. Macam biasa tempat favourite aku. Orang panggil dia udang aman. Ni Kak Nurul kita. Okey. Tengok tak? 50. Entah. Ambil lah. 50. Ambil 50. Ambil. Sebab 2 orang kan. Ambil 60 kak. 60. Saya besar-besar boleh. Okay guys. So yang pasti ni ada. Jeng. So kat sini ada nama dia apa dia? Ayun. Sabar. Abang tengah buat video ni. Okay, saya terpesanan ringkas tu aku. Kalau kau datang sini kau kena bawa gabus lah, ataupun gabus ke bekas-bekas udang ke apa ke, macam aku dah sedia kat sini. So cara dia ialah macam mana. Kat sini dia ada sediakan air laut sendirilah kat sini. Okay, so korang kena cedok manual. Korang kena cedok manual kat sini. Lepas tu kau letak dalam sini. Lepas tu ambil akak ni akan simpan udang kat sini. Nanti dia akan transfer sendiri kat sini. Okay. Okay, so kalau korang nak tahu lebih lanjut, video ni aku akan letakkan dekat channel aku, YouTube channel aku. So korang pergi ke Mirror Fishing Hunter dan macam video kat dalam tu. Untuk video kali ni, untuk video akak ni aku akan letak juga. So aku rasa dah 3 kali aku letak. Tak kira. Okay kak, terima kasih kak. Terima kasih. So guys, aku tak sabar. Ni aku mancing ayah aku. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gang. Kembali kita ke channel Mirror Fishing Hunter. Okey, untuk bantuan korang, aku nak pergi mancing dekat Rakit Wat Nin, Johor Lama. Okey, kita recap balik. Aku dah pernah pergi rakit yang nombor 1, nombor 2 dan ni nombor 3. Ni rakit yang paling cantik dia lah dan paling besar. Kenapa aku pergi ke 3 rakit ni? Sebab aku nak try semua rakit yang ada kat sini. Alhamdulillah, Kimi pun bagi kerjasama. InsyaAllah apa-apa nanti aku akan update. Tapi yang penting sekali, hari ni aku pergi mancing ayah aku. Ya, pusing sikit lah. Nah, ni ayah aku. So handsome. Pada korang yang masih lagi belum like, follow dan subscribe, mana-mana yang kawan-kawan yang baru tu, sila hadir tekan butang subscribe tu, free je guys. Okay, kalau korang suka dengan channel konten aku yang buat ni, tolonglah tekan butang like tu. Okey, apa-apa nanti aku dah sampai, aku akan update dengan korang secepatnya mungkin. Okey, minta korang stay tune. Assalamualaikum. So dia punya depan ni depan ni Ya. Main dari sini ya? Ya betul. Okey baik. Depan kiri kanan lah, Kiri kanan, bawah depan lah. Yang mana tak ada? Belakang kurang. Belakang kurang lah. Tapi ada juga. Ada juga. Kurata daripada belakang bawa sini lah. Belakang kurang. Belakang tu memang kurang dulu lah. Yang kurang lah. Ya. Depan sini lah. Okey baik. Betul. Terima kasih. Baik, adik-adik selamat. Alright, selamat. Terima kasih Kimi. Jumpa lagi. Remote ada tepi belakang ni. Remote lampu solar. Dia solar semua. Ada tepi bawah tu. Wah, ada. Oh, ada. Nak gelap, nak tegang. Memang sampai pagi, jangan risau. Okey, baik. Terima kasih banyak. Selamat. Okey, terima kasih Kimi. Saya esok Roger. Alright. Okey, ni owner dia, guys. Apa nanti macam biasa aku akan letakkan nombor telefon dia dekat dalam description. Terima kasih Kimi, jumpa lagi. Adik-adik selamat. Alright. Okey guys, alhamdulillah aku pun dah sampai. So inilah rakit dia yang paling baru, yang
nampak dia aku cantik, kemas. So ni tengah-tengah yang kau nampak ni adalah bilik dia, ni adalah tandas dia. So kita tengok je tandas dia macam mana. Simple, good. Alright. Lepas tu ada road holder kat sini. Memang luas lah, memang luas. Bumbung ada, apa semua. Tengok. Ada pumpkin macam ni. So spotlight pun ada. Kiri kanan spotlight ni. Push. Ni terang ni. Buta malam-malam ni. Apa-apa pun aku minta sedikit masa daripada korang semua. Aku nak set up dulu. Yang aku dah excited. Nanti aku akan update korang lagi, okay? See you guys. Stay tuned. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Mudah-mudahan ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Right guys, right? Tak tahu apa benda. Ini kecil. Strike ni. Apa tu? Alah, londok punya. Ceh. Sorry, tak minat. Haha. Right, guys, right. Oi. Jenah. Jenah. Dia dah masuk ya. Dia dah masuk ya. Ambil gambar pula. Ambil gambar. Strike. Woo. Strike guys. Woo. Layan ni. Kerapu. Macam nak awak ada pakai je. Ya, ini pakai fish fillet ni. Duri. Untuk petang korang aku pakai isi duri je kan. Ya, tahu ya. Menganjut-ganjut. Oi, gila je. Siapa ya? Abang tak nampak lagi bayang dia. Muja aku bukan seorang. Aku dengan ayah aku je ni. Okay. Bukan belukang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit tu. Oh, ya. Abang dah serik. Biar dia. Disangkut sebelah. Disangkut ayah punya. Kalau ayah boleh bawa dia, pusing sini. Ayah pusing bawah. Tu nampak. Ni. Ya, ayah pusing lah. Wah, kan belukang. Belukang ni macam ni. Ni, ayah sawak dulu. Ni. Ayah masuk bawah. Masuk bawah. Belukang. Aku dah agak dah gaya dia pun dah tahu belukang. Kalau ikan tu memang Aduh, besar kenapa sih? jual kat kedai Aceh, dia kasih Aceh. Ayam atas. Merut tu. Mek kau, gedabak kau. Gambar. Aduh. Loh. Keluar je. Otak dia besar ya. Jaga. Bini kerja. So guys, ini adalah umpan alternatif kalau kau dapat duri kecil-kecil tu kan. Okay, kalau kau berani lah. Okay, kena dengan nasib juga, dengan rezeki juga. Jangan buang, potong dia macam ni, tak ada tulang. Cantik. So kau potong daripada ekor.
Ekor, ni badan dia, ni ekor potong tarik ke atas. Jangan atas ke bawah. Bawah ke atas. Macam tu. Ikutlah kreativiti masing-masing. So, ini cara aku. So, biar dia macam ni. Nampak? Titik. Aku pun nak update, geng. Aku pun baru nak makan. Ikan tak makan, kita makan. Ayah aku pula tengah mengasyik Apollo melayan selah. Apa nanti aku akan update, guys. Okay, kita makan dulu. Bye-bye. Strike. Alah, ikan helikopter. Ceh. Ikan helikopter, ha. Helikopter. Alamak, tuka lah. Alhamdulillah, tuka. Duduk. Boleh lah, geng. Alhamdulillah. Tertukar. Guys, strike di kala waktu gelora macam ni. Apa itu? Lama kah? Oh, lama lah. Boleh lah. Alhamdulillah, syukur segala nikmat. La ilaha illallah. Ceng. Helikopter. Apa benda ni? Aduh. Strike ke, guys? Itu dah lucut rabut. Oh my god. Oh, rabut lah, geng. Strike, guys. Strike. Oh. Duri. Pompon duri. Dia lagi lah, geng. Memang dia lah. Haha. So guys, apa ni? Alah, cik lama. Kau saja. Alhamdulillah. Ini strike, kan? Dia nak pergi mandi. Di strike pula. Tidak mengapa, kita layan dia. Apa benda ni? Aku pun tak tahu. Aku rasa macam duri jugalah. Aduh, lama. Oh, satu kat sini pula. Lama. Boleh lah, saiz. Boleh. Saiz untuk lauk. Not bad, alhamdulillah. That's right. Waktu maghrib dia keluar. Dah ada lama. Alhamdulillah, bolehlah, syukur. Mungkin sekarang kecil-kecil, nanti lagi besar-besar, kan? That's right, guys. Oops. Apa tu? Alah, tak lain tak bukan, lunduk juga, geng. Dia saja. Aduh. Aish.
Alamak. Apa tu? Oi, tebal. 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 Alhamdulillah. Okey geng, untuk sesi tengah malam ni aku nak tunjukkan korang dia punya pencahayan kat sini. So far ada 2 biji lampu spotlight yang menghadap ke ruang tamu kat sini. Dan ada lagi dekat belakang. Saya lihat belakang ada 1. Okey. Kat sini. So pada aku okey, enough untuk kita mancing di tengah malam ni. So far tak ada masalah dengan keadaan pumpkin yang kat sini agak luas. So ada beberapa kursi, meja apa semua boleh survive. Dan dapur pun disediakan juga. Okey, itu sajalah aku nak terangkan kat sini dan untuk aku share. Try guys. Apa ni? La ilaha illallah. Si kecil ni pula. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari yang indah, cerah. Untuk petang korang, hasil daripada malam tadi sampai ke pagi ni agak kurang sikit. Okay, so aku pun tak tahu kenapa. Aku dengan ayah aku dah masih usaha lagi, umpan pun masih banyak lagi. Air cantik kalau ikutkan graf air bulan Islam lagi tu. Tapi tak tahu kenapa ikan tak nak buka mulut. Maybe malu nak jadi apa tu, maybe dia malu, maybe ikan ni malu nak masuk YouTube agaknya kan. So dia sudah tak nak buka mulut. Betul tak? Aku fikir power positif kat situ je lah. Apa-apa pun aku usaha lagi. Sebab aku kena balik awal hari ni. Tak boleh nak stay lama-lama. So ada urusan penting. So mana yang ada masa ni aku akan cuba usaha untuk dapatkan seberapa banyak yang boleh. Okay, tengoklah. Kalau ada. Kalau tak ada, apa yang hasil siang semalam tu, itulah yang aku akan tunjuk dekat korang. Itu saja. Okay, sekian. Tak tahu ni apa, tapi macam tak sedap juga. Time ni dia bagi. Baik guys. Udang ya. Udang. Saut ya. Oh, okey. Sisik. Sisik. Ya, putus pula ayah ni. Sisik. Ya, saut ya. Tanda. Ya. Abang saut ya. Kan tak lepas ni ya. Udang. Sini ya. Makan ni ya. Boleh dapat guys. Alhamdulillah. Sekejap, keluarkan sekejap. Tak sampai 900. Okey kawan-kawan, aku dah nak balik dah ni. Aku nak kemas dulu. Ni satu orang dah bungkus. Lepas tu nanti aku akan tunjukkan korang hasil apa yang kami dapat kat sini. Apa-apa nanti korang kena stay tune sekejap. Bagi aku masa sikit nak mandi apa semua. Lepas tu nanti aku akan tunjuk korang hasil ni. Alright guys, get ready. Aku nak tunjuk korang dia punya hasil. Tada. Dia.
Kat sini kita ada ikan ranking kita, Kang Blue, okay, dengan sakan tandangannya. Lepas tu ada unga kat sizing juga ni, aku rasa dalam 900 gram ke sekilo macam tu. Aku tak rasa sampai sekilo tu, dengan anak-anak dia semualah, kecil-kecil lah dengan tukar. So far itu saja. Syukur Alhamdulillah. Okay guys, so untuk trip kali ni aku nak letak stiker ni dekat sini, so menandakan aku dah sampai. Tak boleh permukaan basah. Oh sini boleh, sini boleh. Kita letak sini. Tu dia. Siruk. Okay geng. So untuk video kali ni itu saja. Aku dah kemas barang kat sana. So owner dekat sini. Okay, aku share sikit lah. Okay, apa selain daripada bisnes rakit ni, apa Kimi buat. So kalau kau nak tahu, Kimi pun ada buat jualan-jualan macam ketam segar fresh daripada laut ni. Ketam fresh So selain tu ada juga dia buat apa tu, tangkap ikan segar. So aku akan letakkan nombor dia dekat description. Kalau korang nak ikan ke apa, kalau korang nak macam rakit sesuai yang pun, korang boleh PM dia. Dan aku advisekan korang save nombor dia, sebab Kimi akan keep update dekat status dia tentang ikan, apa yang dia dapat, apa semua. Lepas tu hasil-hasil daripada customer dan lain-lain. So korang boleh tengok kat situ. So Kimi, terima kasih banyak. Terima kasih. Jelajah 3 rakit Jelajah 3 rakit. Alhamdulillah. Settle. Jumpa lagi. Baik. Bagi Assalamualaikum. Stiker dia stiker Okey, itu saja video kali ini. Alhamdulillah jelajah 3 rakit dah komplit. Okey, 3 rakit Wak-Nin. Syukur Alhamdulillah. Semuanya dapat sambutan dengan baik. Hasil pun galak-galak juga. Biasalah, membangau tu adat memancing. Kalau rasa tak boleh nak membangau, pergi pasok. Gitu. So kemungkinan aku akan break panjang sikit kali ni. InsyaAllah aku akan update lagi, video akan datang. So aku minta korang stay tune. So dekat belah sini akan ada butang like, follow dan subscribe. Aku minta korang tekan butang subscribe tu, free saja. Kalau korang suka dengan konten aku, tekan butang like kat sini. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.